Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Lutfi Rahman bin Hairul. Hari ini saya nak buat resensi buku pada bulan April. Tajuk buku kali ini, Di Sini Kasih Setumpah. Buku ini mempunyai 68 muka surat. Buku ini diterbit oleh Hakim Muhammad. Buku ini dicipta pada tahun 2006. Buku ini mempunyai 6 kandungan. Kandungan pertama, Tiba di Pekan. Kandungan kedua, Terkenang-kenang. Kandungan ketiga, Pertemuan singkat. Kandungan keempat, Rumah Pusaka Nenek. Kandungan kelima, Tuduhan yang tidak benar. Dan kandungan yang terakhir, Pengakuan Amiza. Di dua terakhir muka surat buku ini mempunyai permainan bahasa, surat 67 dan 68. Buku ini menceritakan tentang Hayati pulang ke kampung yang telah lama dia tinggalkan. Dia teringat akan masa silamnya semasa dia pelihara oleh neneknya di kampungnya. Dia bertemu kembali dengan sepupunya Amiza. Mereka pernah bergaduh dan tidak bertegur sapa. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.